Monyet pandai berenang ke? Kebanyakan monyet takut dengan air. Tapi di Borneo ada satu spesies monyet. Bukan sahaja dia hebat kuat lentang, nama dia pun bunyi macam juara gelanggang. Ini proboscis monkey atau orang Belanda. Atau kera bangkatan atau bayau. Banyak betul nama dia, bah. Borot boroi, hidung mancung. Inilah spesimen jantan idaman yang buat para gadis monyet Belanda jatuh perasaan. Sebab itu tanda si jantan itu kuat, sihat dan dominan. Lagi besar hidung dia, lagi kuat bunyi dia bila dia buat panggilan. Suara bergema tu tanda siapa paling alfa dalam hutan. Mereka hidup dalam kumpulan harem. Satu jantan, ramai betina. Tapi betina kalau rasa jantan tu dah tak perform, dia pindah je kumpulan. Dalam kajian selama 32 bulan di Kinabatangan Sabah, para penyelidik mendapati ada 7 kes betina Belanda berpindah menyertai kumpulan lain. Dalam semua kes yang dicatat, betina meninggalkan kumpulan secara sukarela, bukan dipaksa. Redo je lah. Tapi yang paling power, monyet ni suka air. Dia suka diving, dia suka swimming, dia boleh menyelam 20 meter. Tapi dia swimming bukan untuk tangkap ikan. Monyet ni vegetarian, dia hanya makan tumbuhan. Mereka swimming untuk menyeberang, buat island hopping, cari makan. Sekarang monyet Belanda ni dah nak pupus, populasi dah berkurang lebih daripada 50% akibat pembangunan ladang kelapa sawit.